Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Alasan yang diberikan di sini katanya soalan berulang. Ini saya rasa sekarang ni kita tahu, lepas soalan saya dulu tu sebelum URA itu ditolak di peringkat parlimen, tak jadi dibentangkan. Jadi kita nak tahu apa penjagaan kerajaan negeri sekarang. Soalan saya yang kedua, yang ni saya tak tahu kenapa speaker tolak. Sebab saya tanya apakah status terkini pelaksanaan projek lebuh raya PJD Link. Sebab akhir sekali mesyuarat yang saya hadir adalah mesyuarat MTES yang dipengerusikan oleh Menteri Besar. Selepas daripada itu saya tak tahu apa keputusannya. Rakyat Selangor tak tahu apa keputusannya. Rakyat Petaling Jaya tak tahu apa keputusannya. Tapi speaker tolak saya soalan ni dua-dua atas alasan soalan berulang. Yang Muhammad, perkara ini saya akan putuskan kemudian, saya akan beritahu. Macam mana putus? Saya teruskan dengan soalan tambahan daripada bagi surat. Saya nak kalau boleh speaker bagi ketua bahawa pihak kerajaan kena jawab soalan ni. Taman Medan sila duduk. Saya akan beri, sebenarnya jawapan telah pun diberi. Yalah, tapi sekiranya sekiranya Taman Medan memerlukan penerangan selanjutnya, saya akan berikan kemudian. Saya bertanya untuk pihak rakyat negeri Selangor. Ya, saya tahu, saya faham. Yang Muhammad tunggu. Kalau Taman Medan sila duduk. Faham, yang Muhammad speaker patut benarkan soalan saya. Taman Medan sila duduk. Saya tidak kata tidak ada jawapan. Akan diberi jawapan. Pribadi, saya tanya soalan yang berkaitan dengan rakyat negeri Selangor. Duduk. Akan ada. Sekarang ni sesi soal jawab soalan pertama dijawab oleh Kinara. Tolak soalan saya, pihak kerajaan tak sediakan jawapan. Cukup dengan peraturan dewan. Taman Medan saya akan jawab sekiranya perlu. Jawapan sebenarnya telah pun diutuskan kepada Taman Medan secara tertulis. Taman Medan duduk. Ini akan dijawab, telah dijawab, tetapi sekiranya diperlukan penjelasan selanjutnya akan saya kemukakan kemudian. Sila duduk. Masa sedang berjalan, masa tidak boleh dibahasakan. Taman Medan duduk. Telah ada jawapan daripada saya tadi. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Saya kata sila duduk. Akan ada jawapan. Jawapan telah pun diberikan. Sekiranya memerlukan penerangan selanjutnya, Kompas Setia sila duduk. Tak ada kaitan dengan Kompas Setia. Taman Medan duduk. Yang diminta oleh Taman Medan ini status terkini, Speaker.